Hari ni berapa bulan lah? Bulan baik siapa? Hari ni Kau nak kena tak kontrol. Hari ni 14. 14 bulan Julai, hari Selasa. Tembak yang baik man. Sekarang ni kami nak pergi buat island hopping. Tapi aku lupa nak charge aku punya kamera ni. Bateri ada lagi 53. Jadi kita berjaya survive. Jom. pakai taxi. Pakai je lah tu. Ha? Aku tak ingat lah. Mengimbau zaman naik tuk-tuk kali terakhir. Oh. Lepas settle tu dia akan bawa kita mai ke sini. Kami ambil dengan ni Sun Travel Tour ni ke PP Island menggunakan speedboat. So kita akan pergi kawasan sini lah, Maya Bay, Pilih Bay, Bamboo Island, Viking Cave, Maki Bay, Loh Sama Bay dengan halal food buffet dekat hotel. When the boat parking at the beach, they throw the anchor to the water. When they throw the anchor to the water, a lot of coral nearby the beach was damaged. So the government they closed the Maya Bay from the front side, and they closed for 7 years. And after they open again until right now, they not allow any boat parking at the beach anymore, and not allow the people to swimming. Why? Settle dah briefing. Lepas tu sekarang ni kami nak pergi naik kami punya pengangkutan untuk buat island hopping dan snorkeling lah. Kita dah sampai dekat kawasan sini. Yang sebelah kanan ni mostly long tail boat, iaitu boat jenis lama. Dia pun letak apa nama enjin. Kami akan nak high speed boat Sun. Ombak dah sangat best lah. Dia paling best bila experience naik speedboat ni, dia bumping lah. Kita dah nak sampai dah rasanya dekat yang Cross Island. Maya Bay. Maya Bay, in this place we not allowed to swimming like we told you in the morning. So after the boat turn around and parking, you have to walk inside to the Maya Beach. I think around 3-minute walk, ladies and gentlemen. Okay, dah settle dah. Kita dah drop dah dekat sini. Ni Maya Bay kan, Man? Takkan sprint. Oh, lomok. Kita baru sampai dekat Maya Bay. Oh, ada snake. Ada ular ni. Sebelah kanan tu. Dia duduk tadi. So sekarang ni kita dah sampai dekat Maya Bay. Kita nak pusing-pusing dulu jalan-jalan. Ini tadi dia cakap 3 minit walk.
تعال خلنا ناخذ كريم وماما ترى خليه يسوي Okay, dekat sini, hampa tengok sini ya. Dia kena ankle deep saja. Kalau lebih akan ada baby shark. Cakap dengan orang tak buat kena apa? Ya, bergambar-gambar. Betul. OOTD ya. Bagi orang yang tak pandai bergambar, aku dah enjoy itu benda. Tenis. Sekarang dah settle dah dekat area Maya Bay ni. Jadi kami nak bergerak ke tempat seterusnya. Orang dah start ramai dah dekat area sini. Sini kawasan Phillip Island. Jadi sini dia akan stop 20 minit untuk kita mandi lah. Lompat ya. Mantap Man, kita mau Man. Semangat Man, semangat. Ha? Tak pedih ke? Tak sakit. Aku dah balik lah. Kita dia jangan ni. Kalau kena lupa tu aku dah pindah kat ni. Kita follow ke diri kita. This painting, yeah. You can take a picture. Do you have in this game, you know those swallows? Yeah, The yeah. nests from? Yeah, yeah, exactly. So is it a private property then? Yeah. Then did you do snorkeling before? Yeah, okay. 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 Thank you. Nak masuk dalam ayak. Nak dalam kan. Okey. So kita snorkeling. Tak, mana come back Israel? Aku dah terlayak masing ni.
Naik kat atas. Ha, patutlah pun. Aku nak lalu ke bawah. Tadi nampak tekan aku tadi. Macam ni. Lalu bawah lah ni. Satu, dua. Thank you, okay. Aku dah dapat dah. Edit dia. Okay, jadi sekarang ni kita dah sampai dekat kawasan Phi Phi Don Island ni untuk kami makan lunch. Sekarang dah pukul 1 petang dah. Jadi kami akan lunch lepak sini sampai pukul 2 petang sebelum bergerak ke tempat seterusnya. Kita dah sampai dah kawasan restoran ni. Chong Kau restoran yang ni buffet halal. Ini buffet. Aku ambil watermelon. Ni nasi lauk campur lah. Lepas tu dengan ada tom yum. So macam dia suasana dia. Berbala juga ambil dengan yang ni package ni. So jemput makan. Makan pun dah settle dah. Sekarang jam dah 1.50. Kami nak pergi ke meeting point, keluar balik pada kawasan sini untuk ke satu tempat lagi. So sekarang ni dah settle dah dekat sini. Dekat apa nama aku baru lupa dah. So sekarang ni lepas ni kita akan pergi ke satu apa nama tempat ni? Bamboo Island. Bamboo Island. 20 minit daripada sini. Itu last pit stop lah. Lepas tu kita akan balik. Sekarang dekat sini pun hujan. Dia dah tutup dah ni. Tutup dah. Kalau apa sama tak boleh nampak tapi dah hujan dah lah. Langit pun dah start gelap dah kat belah sana. Sangat best lah sekarang ni. Dia punya terbelin agak kuat juga. Sampai kasut nak terbang. Ji, kasut je tolong. Kasut teram. Hujan lebat, hujan lebat. Rumah depan tu.
So yang ni dekat kawasan apa nama Bamboo Island. Jadi kami akan rest kat sini 50 minit sampai 3 suku. Lepas tu kita akan balik. Menarik cara jalan dia. Minum sikit Macam ni lah kawasan dia. Aku walk nampak kat depan sikit. Tak tahu boleh nampak kat storm tu. Memang nampak gelap gila dekat area sana tu. Sekarang ni kami nak pergi cari spot lepak. Pergi lepak dekat kawasan yang ada shade. Relax. Okay, sekarang dah pukul 3.20 lebih dah. So sekarang ni dah settle dah kami punya trip island hopping ni. Jadi kami akan bergerak pulang ke Krabi, ke Aonang Beach lah. Okay, sekarang jam pun dah pukul 10-18 minit malam. Kalau yang saya nak keluar, tapi sekarang ni hujan yang sangat lebat dekat area Krabi ni. Kita tengok lah. Lebat betul hujan dah sekarang ni. Plan dah 2 kali tengah dalam ni. Boleh nampak tak tau. So sekarang dah pukul 10.35 dah. Jadi sekarang ni kami nak keluar makan malam. Hujan baru je berhenti. Jalan bila dah malam ni dia dah lengang dah. Sebab dah 10.37 malam lah. Dah pukul 11 lebih lah. Kira waktu Malaysia 11.37. Kedai Sonia Halal Seafood ni pun dah katuk dah. Yang kena runcit saja. Banyak kedai halal dia dah cak halal. Oh tu dah halal. Jom masuk. Jom. Sekarang kedai makan tu pun banyak dah katuk dah. Jadi sekarang ni kami plan nak pergi ke area masjid. Kami ambil Grab. Jam dia hujan tiba-tiba seriat dah. Alhamdulillah. So kalau nak makan dekat area masjid ni, ada kedai makan juga yang ni. Dong Yala. Jom, masuk. Cakap dengan perempuan saya. Perempuan lah. Laki ke? Laki. Hah? Nampak ada laki tapi perempuan. Perempuan lah? Perempuan. Apa yang sampai kecil? Apa yang masak pun orang gaya perempuan? Kan? Dia punya tumbler pun orang perempuan. Nama dia...
Thai food, Asian, European food. Oh, ni ikut. Dia jadi ikut. Apa di situ ni? Ni, sama dia. Auna Grab di restoran. Jom lah tanya kau. Dah pukul 11 dah. Maksudnya pukul 12 waktu Malaysia. Kedai ni masih lagi buka lah. Kalau hampa nak makan lewat, kedai ni banyak makanan pilihan. Ada banyak jenis menu. Ada banyak sebagai belakang sana. Pulut mangga. Dia bagi 2 ketul. Sekali dengan bijan, sekali dengan apa nama santan dengan 2 ni. Jom makan. Dah dekat pukul 12 dah. Kedai pun dah tutup dah. Tinggal kami just sebagai last customer kat sini nak bayar. Boleh siling ni? Tu kat Baau. Tu sini Baau. Okey, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. So sekarang ni dah 15 Julai, hari Rabu. Jadi sekarang ni kami dah on the way nak balik dah. Baru je check out daripada area sini. So sekarang ni kita akan terus bergerak ke Petalung sebab kedai yang aku nak pergi tu dia tak buka, dia cuti hari ni. So kita akan terus gerak ke Petalung lah. Okey, sekarang ni kita berhenti dekat PDT Station untuk isi minyak motor abang-abang kita ni. Lagi 116 kilo lagi nak sampai ke Cowboy dekat Cowboy Route 41 kot, dekat Petalung tu. Kawasan sini curam dah sangat tinggi ya. Okey, kita sampai dekat stesen PTT ni. Abang kita nak kena isi minyak dah. Okey, so dah settle dah isi minyak motor Haziq dengan Akram. So sekarang ni lebih kurang lagi dalam 40 lebih kilometer untuk sampai ke Route 41 Cowboy Petalung ni. Sekarang ni kami belum sampai Petalung lagi.
Dekat depan ni saya lagi nak kena U-turn. Sekarang jam pukul 12 tengah hari. Banyak pula kenderaan. Okey, kita nak kena U-turn dekat sini. Nak kena check kenderaan sebab kenderaan banyak gila laju-laju. Kita pergi depan-depan dulu. Lepas satu kali kereta dengan lori ni, kita pecut terus. Come on. Okey. Syahdu tu bawa motor ni layan. Just nice lah power dia. Nampak gelap kat depan tu. Awan dah banyak kat situ dah. Kita lagi 9 minit lagi nak sampai 11 kilo. Okey, kita dah sampai dah dekat Patalong ni ke arah Route 41 ni. Route 41 untuk Cowboy Town ni, Cowboy Route 41 ni. Okey, welcome Route 41 open. Okey. Sampai nak setengah petang, 7:30 pagi sampai nak setengah petang. So memang banyak geng rider daripada Malaysia dia pakai stay dekat area sini. Jadi kita pakai parking di sinilah. Kita pun tak terkecuali lah. Okey, baru sampai dekat kawasan Route 41 Cowboy Steak House ni. Hujan pun dah start turun dah. Cun-cun kami sampai. Dapat pada waktunya. Apa? Tangan tangan. Sat. So jom kita sampai cun-cun saja dekat The Lucky Gate. Motor semua parking sini. Jom. Serabut tu. Yang banyak gila stiker. Ni first time aku ke sini ya. First time sampai sini. One more then. Shut and lock. Okey, mencari baju dekat sini ada je baju, topi, stiker. Ini kita single pun ada. Cantik kot lah. XL. Yang besar je. Baam punya special sikit. Aku nasi daging black pepper dengan garlic. Yang ni kiwi, pizza. Ni makanan mereka meriah. Sekarang ni memberi mandat kepada Yasin untuk lekat stiker. Dekat Kosamui satu keping, dekat Krabi satu keping dan dekat sini satu keping. Dekat Halal Food ni anak Lino ni ke apa? Mana nak? Situ lah. Tanya Man. Man dah familiar? Oh, Iman. Kat bawah lah. Situ lah. Jangan sini. Dia nak tutup simbol halal tu. Dekat sebelah tiger ni lah. Okay, di situ. Nice. Bulan 10 hari hamai. Kena ada 8 ni hamai kena ada. Kalau tak ada. Okay, dah settle dah dekat Patalong ni. Lepas ni kami punya next stop adalah untuk ke 7-Eleven dekat Patalong tu.
yang macam dekat Mount Fuji tu. Sekarang jam dah pukul kalau kat sini pukul 3 petang lah. 3 petang waktu Thai. Kita dah sampai dah di yang viral ni, yang Talong ni, untuk spot ambil gambar. Inilah 7E dia. Okay, dah settle dah ambil gambar dekat kawasan 7E Patalong ni. Jadi kami memang on the way nak balik terus. Next stop adalah dekat Songkla kot asalnya, nak isi minyak. Lepas tu shopping last, lepas tu terus ke border lah. Sekarang 3.40 waktu Thai. Sekarang jam dah pukul 4.11 dah. Kita dah kena straight. Okey, sekarang ni kami akan berhenti ke PDT yang ada 7E tu untuk isi minyak. Sekarang minyak pun dah tinggal 1 bar dah. Dan sekarang ni pun kami dah rasa hujan dah sekarang ni. Dah rasa macam hujan 2 menitik dah. Jumlah kita jalan lebih kurang dalam 286.9 kilo. Tapi kali ni aku akan isi, aku tak rasa aku nak isi full kot. Sebab kesakitan itu terasa. Lagipun kita tak jauh dah. Kita duduk belakang man lah. Berapa? 200 baht? 200 ya? Ha. So aku akan isi 200 baht dekat sini lah. So kita jalan lebih kurang dalam 287.1. Jadi aku akan tambah untuk pengisian yang kali keempat ni 200 baht lah. Lepas tu aku akan isi lepas border pula. Nanti kita akan calculate total. Jadi aku reset dulu. Sekarang ni nak ke border lebih kurang lagi dalam 106 kilo. 106 kilo nak sampai ke Sadar border. So 200 baht tu lebih pada cukup lah. So isi 200 baht dapat lebih kurang dalam 5.7 liter, which is separuh lah. Selalunya kalau macam tinggal 1 bar tu, selalunya dia kena isi 10 liter. Selalunya dia kena isi 10 liter lah. So aku isi half saja. Okay, so kami nak shopping dulu kat sini. Dan sekarang ni pun dah hujan pun dah turun dah. Okay, sekarang jam pun dah pukul 5.24 dah. Lagi 107 km nak sampai ke border. Kami akan shoot terus ke border. Tadi rehat sat dekat Amazon tu, minum-minum sebab nak sebab tadi hujan. Lagi kurang 100 km nak sampai ke border. Kita akan shoot terus lah. Lepas tu aku akan isi minyak lepas pada border. Kita dah masuk Songkla sudah. Nak sampai Hat Yai sudah. Nampak gaya macam depa nak buat jalan bawah ni. Besar gila, besar agak lah dia punya korek dalam ni. Dia nak buat jalan ke bawah ni. Lebih kurang lagi dalam 12 km je nak sampai dekat Hat Yai. Sekarang dah jam 5.52 waktu Thailand. Boleh tengok berapa besar jalan gini. Okay, so far alhamdulillah dekat sini macam baru habis hujan, jalan basah kan. Kita still okay lah. Jam sekarang pukul 7 petang waktu Thai, 8 malam waktu Malaysia. Kita baru sampai dekat area Danok ni, border Danok. So kita akan go through border baru lah. Hari tu masuk guna border lama, kali ni keluar dia ikut laluan baru lah.
So pukul 7 malam waktu Thai, pukul 8 malam waktu Malaysia. 8-6 minit. Depan tu je border, sampai dah pun. So kita akan tengok lah macam mana proses baru ni, dia masuk ke kawasan-kawasan baru ni lah. Dah sampai dah pun. Bon voyage. So okay, dia dah lain dah kawasan dah sekarang ni. Jadi kita masuk lalu di sini. Ni dah tutup dah. Ni kawasan lama. Dia patutnya lalu ke sana kan. Lalu ke sana. Sekarang ni ke sini, hampa ikut je dia punya laluan ni. Lalu sini. Okay, hampa lalu kawasan sini ya. Dulu lalu sana kan, sekarang lalu sini. Ini dah daripada tutup dah yang ni. So bila sampai kawasan sini, yang baru ni hampa kena serahkan custom form dulu. Dia panggil sebagai sadar custom ni kan, hampa kena serahkan custom form dulu. Depan tu sikit baru lalu custom. Baru lalu immigration. Pergi immigration dulu. So dekat sini hampa boleh serahkan hampa punya custom form dan TM2. Settle dengan cop pasport sekali lah. Lepas tu masuk lalu kat sini. Lalu kat sini dia ada kun-kun semua siap ni kan. Follow saja sama dia. Sampai ke Malaysia, dia sama saja kalau Malaysia. Malaysia sama saja. Lalu ke celah ni, kiri ke Malaysia. Dia jalan sekarang dia lebih besar lah. Hari tu dia berkatuk kan, dia jalan ni lebih besar, lebih luas. Dia buat sebab lori banyak keluar masuk tau. So hampa motor, hampa lalu ke kiri ni sajalah. Dekat kawasan border ni lori banyak lori. Bukit Kayu Hitam kan. Bukit Kayu Hitam banyak lori keluar masuk tau. Sebab tu mereka kena buat jalan lebih besar ni. Sebab kalau satu lane je lori ni memang kena queue panjang lah. Sekarang ni okey sikit, dia ada 2 lane. Aku rasa lori sebelah kiri kanan kereta. Yang paling kiri ni adalah untuk motor lah. Tengok lori saja. Sebab ni kira main border kan, tutup pukul 12 malam. So memang dia buatkan mai sini terus lah sebab kena sidai lama. So untuk motor, hampa kena pergi sebelah kanan. Dia tulis kat situ private vehicle. Lalu kot celah ni untuk gigi motor, masuk kot kanan sini. Ni private vehicle. So bas dengan motor lalu bawah ni. Lalu bawah sini dia ada terowong lah. Terowong. Lalu saja bawah sini. Dia buat macam bypass lah. So dia buat asingkan lah kenderaan yang urusan ni dengan yang orang umum ni lah. Ni lah yang baru ni. Aku tak tahu baru ke tak. Rasa macam baru. So bas dengan motor memang akan lalu sini lah. Kereta pun sama juga. Dia tulis tu private car lah. Private car, motorcycle, hampa je ikut jalan lalu motorcycle ni. Dia ada private car. Private car dengan motorcycle. So hampa ikut lalu motorcycle ni saja. Okay. Lepas tu di sini kena scan pasport macam biasa lah. Okay, sebenarnya ni ada kesilapan teknikal sikit. Patutnya kena follow signboard masuk Malaysia, tapi Abang follow signboard masuk Thailand pula dah. Jadi sebenarnya tak betul, ni nak masuk Thailand. Lepas ni nak masuk Thailand, apa kena masuk ke sini lah. Kita kena lalu masuk ke Malaysia. Dia ada tulis. Dia dekat sebelah sana ni. Sini Thailand. Depan sini sikit je. Depan sini
Signboard sini. Sini nak ke Malaysia. Lalu sini. Tu. Dia tulis tu Malaysia. Jadi kena pusing masuk ke area roundabout ni. Dia tu Malaysia tu. Ada kerusi tengah jalan. Ni Malaysia. Dia kena satu pusingan. Kan tadi kami keluar daripada sebelah kanan ni kan. Sebelah kanan ni tadi kami keluar. Kita nampak signboard sebelah kanan kan. So sini kita stop dulu. Lepas pada kawasan tu apa buat U-turn kan. So sini apa punya bola ICQS Bukit Kayu Hitam. Ni untuk masuk Malaysia. Dia macam kena masuk roundabout tu rasanya. Panjang juga queue dia. Di sini tulis ICQS Bukit Kayu Hitam. Okey, ni lah kenderaan ringan. Lori memang sebelah satu side, kenderaan ringan satu side lah. Pasal ini sama aja untuk Malaysia. Malaysia punya side sama saja. Malaysia punya side sama saja. Cuma mungkin dia ada satu pusingan tu je lah. Hampa ikut laluan motor ni saja. Dah settle dah lah. Saya akan sambung lepas pada kawasan sini. So sekarang ni dah settle dah tadi urusan. So lepas ni kami akan berhenti dekat Petronas dekat area Chanlor ni untuk buat pengisian minyak untuk kali terakhir untuk motor ni. Kita nak tengok berapa. Nanti aku akan sertakan sekali dengan jumlah lah. Cuma tadi kawasan Malaysia tu sama saja. Cuma kawasan Thailand tu dia hampa kena lalu roundabout tu lah. Hampa kena lalu roundabout tu dia tulis tutu Malaysia lalu roundabout lah. Yang tadi yang kami lalu tadi tu yang tu nak masuk Thailand. Kita dah sampai dah Petronas dekat Bukit Kayu Hitam ni. Kalau tengok kat sini ada tinggal lagi 2 bar. So aku suspect aku akan isi lebih kurang dalam bawah pada RM20 lah. So total kilometer kita jalan untuk kali ni lebih kurang 117.9. Jadi kita reset dulu. So aku isi lebih kurang dalam 7.53 liter. Lebih kurang dalam RM14.99 lah. 14.99 dekat RM15 lah. So nanti aku akan sertakan sekali jumlah daripada yang Caltex mula-mula tu, Caltex dekat area Chanlor juga. Lepas tu 4 pengisian dalam Thailand dan last pengisian di Malaysia lah. Okay. So takat saja video untuk kali ni. So thank you so much for watching. See you guys on the next video. Okay, bye. Kami nak pergi solat dulu.